Tabung dana media menerusi instrumen wakaf dilihat satu model baharu yang mampu memperkukuh agenda dakwah di era digital menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Inisiatif wakaf media yang dilancarkan TV Al-Hijrah dengan kerjasama Yayasan Wakaf selari dengan pendekatan dakwah yang lebih progresif, kreatif dan strategik. Pelancaran wakaf media TV Al-Hijrah disempurnakan Dr. Zulkifli di Putrajaya petang tadi. Alhamdulillah, TV Al-Hijrah mempunyai perancangan tersendiri dengan disokong oleh Yayasan Wakaf Malaysia dengan fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Fasa pertama adalah untuk membantu mendanai program Al-Quran 114 dan juga hadis Sunnah 114. Kemudian insya-Allah dalam fasa yang kedua ada untuk infrastruktur dan juga infrastruktur. Dan yang ketiga adalah insya-Allah dengan bangunan dan sebagainya. Inisiatif itu sekaligus membuktikan komitmen bersama dalam mewujudkan sumber alternatif bagi industri media Islam tanpa bergantung sepenuhnya kepada geran. Selain memperkukuh ekosistem dakwah yang mampan dan berdaya saing, instrumen wakaf juga perlu diteroka secara lebih kreatif agar terus relevan dengan cabaran semasa termasuk dalam industri media. Wakaf media ini turut dilaksanakan secara potongan gaji dan diperluas daripada penjawat awam kepada sektor swasta. Pelancaran wakaf media TV Al-Hijrah petang tadi dihadiri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Dr. Rizwan Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris serta Ahli Lembaga Pengarah TV Al-Hijrah.